Selangor. Ini oleh di atas pun. Kenapa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang berhormat Datuk Haji Rizal bin Haji Ismail, Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor, merangkap Ahli Dewan Negeri Selangor kawasan Sungai Tawar. Yang berbahagia Datuk Teknologis Haji Saiful Yazan bin Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor Pemerpadanan. Yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan, merangkap Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Syukri bin Ismail, Pengurus Besar Korporasi Warga Hijrah Kohijrah Selangor. Yang dihormatkan Tuan Dr. Haji Padil Adras bin Ismail, Datuk Rangkaian Mahavijaya Orang Besar Daerah Sabah Bernam. Yang berbahagia Tuan Ali Sadikin bin Zadin, Daerah Sabah Bernam. Seterusnya yang berusaha Tuan Awaluddin bin Zakaria, yang di-Pertua Majlis Daerah Sabah Bernam. Yang berbahagia Superintendent Mat Yusof bin Ahmad, Ketua Polis Daerah Sabah Bernam. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fitri bin Muhammad Khalil, Pengurus Lembaga Tabung Haji Cawangan Sungai Besar. Yang berbahagia Ustaz Abdul Rauf bin Muhammad Sodik, Unit Pengurus Masjid Pejabat Agama Islam Daerah Sabah Bernam. Yang berbahagia Penyelaras Parlimen dan DUN Daerah Sabah Bernam. Yang dihormati Ketua Jabatan Perikatan Negeri dan Daerah, Nazir Masjid DUN Sungai Tawar, Barisan Penghulu Mukim, Pengurusi JPKKP Daerah Sabah Bernam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Raya, salam kita Selangor maju bersama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada petang yang penuh barokah ini dapat kita sama-sama hadir ke Dewan Barokah Masjid Bubudiah Simpang 4 Beno dalam majlis penyampaian ataupun penyerahan sumbangan Haji Muassasah 1447 Hijrah bagi DUN Sungai Air Tawar. Majlis merangkapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, serta hadirin yang sudah hadir ke majlis kita pada petang ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk meneruskan acara pada petang ini, majlis dengan sehormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Haji Rizal bin Haji Ismail, Esko Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor, merangkap Ahli Dewan Negeri Kawasan Sungai Air Tawar. Yang berbahagia Datuk Johari Anwar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, merangkap Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Yang berbahagia Datuk Teknologi Saiful Yazan bin Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor diperbadankan MDI. Yang dihormati Tuan Dr. Haji Padil Adras bin Ismail, Datuk Orang Kaya Mahavijaya Sabah Bernam.
Datuk Syukri bin Ismail, Pengurus Besar Yayasan Hijrah, yang berbahagia Tuan Ali Sadikin, Pegawai Daerah Tuan Awaluddin yang di-Pertua Majlis Perbandaran Majlis Daerah Sabak Bernam, yang amin. Yang berbahagia Seperti Mak Yusof bin Ahmad, Ketua Polis Daerah, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fitri Muhammad Khalil, Pengurus Lembaga Tabung Haji Sungai Besar, yang berbahagia Ustaz Abdul Rauf bin Muhammad Sodik, Unit Pengurusan Masjid Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam, yang berbahagia Penyelaras Parlimen dan juga DUN, dan juga semua nazir-nazir, dan juga sudah pasti penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, dan juga bakal-bakal Duyuf Rahman ataupun tetamu-tetamu Allah yang kita raikan pada hari ini. Alhamdulillah, saya mengambil sedikit masa dan kesempatan ini untuk meraihkan para bakal jemaah haji yang mendapat jemputan untuk melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji dalam tempoh beberapa hari, dan mungkin ada yang mewakili ibu, ayah dan keluarga mereka pada hari ini. Sebab itu pada kerajaan negeri, antara program baru yang kita laksanakan dalam penggal ini adalah menaja jemaah-jemaah yang kita rasakan kalau kita tidak taja mereka akan menunggu begitu lama untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Tahun lepas kita hanya dapat sekitar 30 hingga 40 orang yang kita taja. Tahun ini selepas kita bincang dengan tabung haji, mereka membenarkan harga diskaun. Kalau tidak dulu diberikan harga penuh sebab dianggap potong queue. Tapi kali ini diberikan harga diskaun. Dengan sebab harga diskaun 18-19 ribu itu, kita dapat menghantar lebih ramai. Maknanya dekat 70 orang, 71, 72 orang ditaja oleh pihak kerajaan negeri sepenuhnya untuk laksanakan ibadah haji. Yang kedua, kita teruskan program yang dinamakan insentif muasasah kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji secara muasasah. Secara muasasah, Dato' Johari layak muasasah. Tapi duduk Putrajaya Kuala Lumpur tak layak. Dato' Johari akan pergi haji juga insya-Allah 18 bulan. Jadi dulu kita mula-mula laksanakan program ini, kita bagi sumbangan RM400, kemudian kita naikkan jadi RM500. Dalam permulaan penggal ini kita mulakan RM1,000. Alhamdulillah ada rezeki lebih sikit. Tahun lepas hasil kita capai 3 bilion. Kita sajarkan 2.3, naik jadi alhamdulillah naik 700 juta jadi 3 bilion. Jadi salah satu yang kita naikkan daripada peruntukan belanjawan kita, hasil daripada sokongan MBI dan sebagainya, kita naikkan muasasah haji ini kepada RM1,500 tahun ini. Naik lagi RM500. Sebenarnya dalam janji kita sebelum pilihan raya 2023 apa dia? Kita nak naikkan sampai RM2,000. InsyaAllah tahun depan kalau semuanya berjalan baik, kita akan naikkan lagi untuk RM2,000 untuk bantuan muasasah haji tahun hadapan. Jadi secara tuan-tuan yang saya kasih sekalian, negeri ini bergerak dengan keinginan dan cita-cita apa dia? Cita-cita untuk memastikan rakyat dan negeri ini terus maju. Tetapi di sebalik kemajuan itu juga, kita harus menghidupkan apa yang dikatakan syiar, apa yang dikatakan agama, apa yang dikatakan tentang kebudayaan dan ketamadunan. Kita tidak hanya fikir nak bangunkan bangunan yang hebat, jalan yang mantap, kondisi infrastruktur yang baik, itu kita akan lakukan berterusan. Tetapi kita juga nak laksanakan perumahan yang baik, yang bermaruah, kerja yang sesuai. Sebab itu ketika pandemik COVID-19, di antara pakej yang saya kemukakan, wawasannya apa dia? Wawasannya adalah mengekalkan negeri ini supaya ekonomi rakyatnya itu adalah ekonomi yang bermaruah. Sebab apa? Ketika kejadian recession ataupun masalah ekonomi seluruh dunia, banyak negara-negara yang terpaksa rakyatnya menggadai dan menjual maruahnya untuk menyambung kelangsungan kehidupan. Dan ini adalah satu perkara, walaupun secara ekonominya bukanlah terlalu asing, kita perlu elakkan kerana ia berlanggaran dengan budaya, peradaban, ketamadunan dan kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sebab itu, alhamdulillah, walaupun negeri ini negeri paling maju, kita juga bangga kerana negeri ini juga mencatatkan pelajar-pelajar staf yang keputusan baik dan tinggi. Kita juga bangga ada pengurusan masjid yang kemas. Kita juga bangga baru ini, kita adalah Johan keseluruhan. Tapi orang tak sedar. Kalau kita ikuti ya, orang nampak Qari'ah dia daripada Sarawak, Qari'nya datang daripada Ketengan,
lebih faham kata saya. Tapi kita adalah juara keseluruhan majlis tilawah dan hafazan. Kerana hafazan kita yang 1 hingga 20 nombor 1, yang 1 hingga 10 nombor 2, qari'ah kita nombor 2 sebenarnya. Dan kita adalah juara keseluruhan bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kita adalah juara keseluruhan untuk majlis tilawah Al-Quran dan hafazan peringkat pertama. Kita buat apa? Sebenarnya ia bukan kerja satu hari. Ia kerja selama beberapa waktu. Kerana kita juga telah melaksanakan apa yang dipanggil ALAS. Apa dia ALAS? Akademi Literasi Quran Islam. Kita juga negeri yang ada Syekh Makhari. Negeri lain tak ada Syekh Makhari ni. Ada jurulatih yang kita latih. Tak cukup hanya di masjid negeri. Sekarang ada di masjid-masjid daerah. Di 3 daerah sekarang, Hulu Selangor, di Gombak, kalau tidak saya ada 2 atau 3 tempat. Kita ada peringkat lanjutan pula untuk ALAS, Akademi Literasi Al-Quran. Next apa? Next, kita sebenarnya negeri ini, kita sebenarnya dah masuk tahun yang ketiga. Masuk tahun keempat. Tahun ini insya-Allah tahun keempat. Tahun keempat kita akan laksanakan Festival Turaf. Kerana nak kenalkan kitab-kitab turaf, kitab-kitab lama. Tahun yang pertama kita kenalkan Al-Ghazali dan kitabnya Ihya Ulumuddin. Sekarang kita translate bab demi bab. Ada 40 bab dan kita translate 5-6 bab. Tahun kedua kita buat Imam An-Nawawi, Riyadhus Salihin dengan Arba'in, hadis 40. Tahun ketiga kita buat kitab yang dipanggil sebagai Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dengan siapa lagi seorang? Ada seorang lagi nama dia Jalaluddin juga untuk kitab tafsir yang dinamakan kitab Jalalain. Jalalain ni kerana 2 jalan, jadi ditafsirkan dan menjadi kitab, jadi tafsir. Dan di samping itu kita juga laksanakan apa yang kita panggil Akademi Turaf dan juga pengajian turaf yang kita akan laksanakan di semua negeri-negeri dan di semua tempat. Alhamdulillah, saya syukur kerana di samping kerancangan kita membangunkan ekonomi, membangunkan negeri, kita tidak lupa menghidupkan jiwa, menghidupkan nurani, menghidupkan rakyat dengan kecekalan jiwa. Sebab itu di samping kita laksanakan program sambutan kebangsaan sebagai contoh tahun 2022, malamnya itu kita laksanakan program selawat yang besar, hampir 100,000 datang. Malahan Darul Ihsan berselawat antara program yang mula ditiru ataupun digunakan di negeri lain untuk laksanakan. Tahun ini insya-Allah akan kita teruskan Darul Ihsan berselawat. Kita akan teruskan pengajian turaf. Kita bantu sokongan kepada ALAS, Akademi Literasi Al-Quran dan pelbagai aktiviti-aktiviti lain. Kerana apa? Kerana kita mahu negeri ini seimbang daripada segi jasmani dan daripada segi rohani. Kita mahu rakyatnya bijak, pintar, tahu banyak ilmu, tapi jiwanya juga kuat, hati nuraninya juga, rohaninya juga kukuh. Nak kukuhkan rohani, mana kena amalkan amalan yang betul, yang dibimbing oleh guru, yang dibimbing oleh ulama, yang dipandu oleh hadis Rasulullah SAW. Sebab itu insya-Allah kepada para duyufur rahman saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah haji. Ini adalah kemuncak apa yang dikatakan rukun iman atau rukun Islam, dan dalam perkara itu dia gabungan semua benda. Ada ibadah ni kadang-kadang ia dilakukan sangat personal. Contoh puasa. Puasa actually very personalized. Ada sebagian ibadah nilainya itu nilai sosial yang besar, contoh zakat ataupun hibah ataupun sedekah. Tetapi di dalam haji ini dia merangkum semua. Dia ada pengertian syahadatain, dia ada merangkumkan nilai solat, dia ada merangkumkan nilai sosial, dia ada merangkumkan nilai semua. Jadi ia adalah satu perjalanan kerohanian yang tinggi, yang dalam, yang saya harap saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan bakal haji hajah dapat mencapainya, melaluinya dalam tempoh puluhan hari di sana. Ia bukan satu benda yang mudah dan bukanlah senang, bukanlah teruk sangat. Tapi kalau kita lalui dengan penuh kesedaran, keinsafan, insya-Allah kita pulangnya nanti itu kita akan mempunyai pengertian dan pemahaman yang lebih dalam tentang erti hidup itu, tentang erti ibadah itu, tentang hubungan kita dengan Allah, dan sudah pasti hubungan kita dengan manusia. Dan tidak ketinggalan hubungan dengan alam, hubungan dengan persekitaran. Sebab itu kadang-kadang kita pelik kenapa ketika ihram tak boleh membunuh binatang, tak boleh berburu, tidak boleh mematahkan, merosakkan. Sebenarnya itu pengajaran yang sangat besar, yang sangat dalam. Dan
kalau kita amat-amati dan kita fahami jiwanya, hatinya, rohani kita bertambah kuat, fizikal kita juga bertambah baik, dan itulah yang dikatakan kemuncak kepada ibadah dan juga penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi pihak negeri, sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah haji. Semoga ibadah tuan-tuan diberikan limpahan rahmat, keberkatan, diberikan kemudahan, diberikan kesihatan, diberikan perjalanan yang lancar, keselamatan. Kebetulan sekarang ini keadaannya mungkin tidak baik, tapi insya-Allah janji Allah itu betul. Ada jaminan keselamatan di Mekah, ada jaminan keamanan di Mekah. Di dalam hadis dan dalam Quran yang jelas, insya-Allah semuanya akan selamat dalam perjalanan sampailah pulang nanti untuk dipanggil haji dan hajat yang membawa jiwa dan hati yang baik untuk membantu kita meneruskan kehidupan keluarga, negeri dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menunaikan ibadah haji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.